buat tak? Tanya Siti nak tak? Ayak mangga. Siti suka tanya Nadira. Kita tengah kait kopiah. Kita nak buat kopiah motif basket vase. Kita guna benang knitting 4 ply 100% akrilik. Benang ni tahan tau. Kopiah yang saya kait kat belakang ni umur dia dah lebih 5 tahun. Berapa kali masuk washing machine, tak pernah basuh tangan, selalu basuh washing machine. Tak sama ke dengan MC. Benang MC, kalau pada pendapat saya tak syorkan pakai benang MC. MC matte cotton kan. Kalau matte cotton memang tak sesuai untuk buat kopiah. Sebab matte cotton kalau kita nak buat benik, topi budak ke apa macam tu sesuai. Tu pun dia tak tahan lama. Benang matte cotton ni lama-lama dia mudah dia terlampau gebu. Bila lama-lama dia akan mengembang, memeri. Benang matte cotton memang saya tak syorkan buat kopiah untuk tahan lama. Benang matte cotton dia terlalu lembut. Bila buat kopiah dia akan jadi gebu, mengembang. Lama-lama dia akan lembek. Macam contoh yang ni, tengok kopiah ni. Nampak tak? Walaupun dia lembut, tapi dia tak lembek. Nampak? Saya boleh letak bagi dia berdiri. Ni saya letak bagi dia berdiri. Nampak? Tanpa ada apa-apa sokongan. Nampak? Ni kopiah. Kopiah ni dah 5 tahun lebih dah ni saya kait. Kopiah ni. Nampak? Dia masih elok. Matte cotton memang tak berapa sesuai buat kopiah. Tak tahulah kalau orang lain buat jadi. Tapi kalau saya tak berapa suka sangat. Assalamualaikum. Ini Wan yang kedai benang tu ke? Ya, saya sis. Saya Wan KKDM, Wan Padang Shoppers. Dua-dua tu kedai saya. Saya ada kedai nama Wan Padang Shoppers. Tu kedai barang makanan kering, makanan Thailand, Padang Besar. Saya ada kedai benang nama Wan KKDM. Awak ada jual ke benang ni? Ya, saya ada jual. Benang ni saya ada jual. Saya ada jual dekat saya punya kedai dengan dekat saya punya CPA. Dekat kita punya beg kuning sekarang beg kuning kita tak tahulah kenapa tiba-tiba kena sekat. So kalau siapa yang berminat nak beli boleh wasabi kita terus. Boleh pergi dekat akaun kita punya page Craft Kite dan Manet. Boleh ambil nombor wasabi kita kat sana. Lepas tu boleh wasabi kita. Ataupun pergi dekat akaun Beg Orange kita. Pergi dekat akaun Beg Orange. Boleh beli dekat CPA. Saya ada channel YT juga tau. Saya ada channel YT. Dekat channel tu adalah video-video lama tu. Kedai buka dari pukul berapa sampai pukul berapa? Kedai saya buka setiap hari. Jarang ada cuti kecuali emergency. Cuti selalunya Raya Haji 2 hari, Raya Aidilfitri 1 hari. Buka pukul 10.30 sampai pukul 6.30 petang. Dekat Padang Besar, dalam bangunan Padang Wemat. Kedai nombor A080. Tak ada beg kuning ke? Beg kuning kita tak tahulah kenapa kena sekat hari ni. Kita ada beg oren. Boleh beli dekat beg oren. Okey. Dekat Wemat ya, bukan Akid Baru. Dekat Akid Baru kita ada dekat dekat Plaza Niaga tu kita ada kedai kios, tapi kita tak jual benang, kita jual beg kait. Kita jual beg yang dah dikait. Okey, benang kita ada dekat semua ada dekat Wemat. Kedai kita ada dekat Wemat. Ni kita punya akaun YT kita. Ni akaun YT kita. Okey, ni akaun YT kita. Tak boleh tunjuk lama-lama. Saya pergi TikTok marah. Okey, lepas tu kita ada sekejap saya tunjuk kita punya page. Bagi yang berminat nak main kedai boleh lah. سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي
InsyaAllah sampai nanti. Terima kasih sis. Stok benang tali kita kat kedai sekarang tengah banyak. Kita memang banyak stok benang tali sekarang. Kalau siapa nak main pilih warna benang tali tu memang best lah pilih. Sebab benang tali kita stok tengah banyak. Kedai tu ada jual semua peralatan mengait tak? Tak. Dulu kita ada jual aksesori apa semua. Tapi lepas pada COVID kita tak ambil dah aksesori. Kita jual benang sahaja. Kita jual benang sahaja sekarang. Adalah sikit-sikit jarum. Beg ni masak rumah kau. Okey, siapa nak main boleh main kedai nah. Nak main kedai boleh, nak cepek kita ke, nak wasabi kita pun boleh. Sekejap kita punya. Saat saya tunjuk kita punya page. Kita punya kedai. Saat kita tunjuk kita punya kedai. Cep. Hari ni saya tengah lapang, so saya memang rajin. Okey, ni kita punya kedai. Ni kita punya kedai, okey. Okey, ni kita punya kedai. Ni kita punya kedai. Stok kita kat kedai. Nampak tu full. Stok sekarang ada hampir 2000 biji, okey, benang tali. Benang knitting for play ni stok ada juga banyak. Benang knitting for play yang kita tengah kait kopiah ni. Okey. Ni saya nak buat round ke-9. Round ni saya tak buat tambahan dah tau. Saya kait kosong je tu. Saya kait kosong je semua. Sebab saya nak buat dinding dia dah. Ni kita dah siap 8 round. Ni round ke-9 kita kait kosong. Okey, kita kait double crochet dalam setiap lubang. Kita tak buat penambahan kiraan dah. Tengok kat telefon mak boleh? Sekejap ada yang komen tak ada nak baca. Hai jemput masuk. Terima kasih yang komen. Teman kita kait kopiah malam ni. Kadang-kadang bila ada masa lapang saya masuk kedai, saya buat live juga kat kedai. Kalau saya buat live kat kedai tu boleh tengoklah benang-benang. Benang tali berapa Benang tali sekarang kita ada stok yang soft, yang kilat 2mm. Yang 3mm kita tak ada stok dah. Ada pun tak banyak kot, dalam beberapa ketul je lagi. Semua 2mm dan soft. Ada yang plain color, ada yang lebihan mix, ada yang kilat glitter. Okey, ni ada beg yang saya kait daripada benang lebihan mix, tak siap lagi. Ni beg yang saya kait daripada benang lebihan mix, belum siap lagi. Okey, malam ni mood kita nak mengait kopiah, sebab tu saya tak sambung kait beg. Saya selalu bulan-bulan puasa ni dia mood nak mengait kopiah sikit, sebab semangat kan kita tengok orang pakai kopiah pergi masjid. Saya kalau kopiah saya jarang ambil tempahan, sebab saya selalu kait buat ready made. Saya kait banyak-banyak, saya letak je kat kedai. Saya letak kat kedai, saya jual yang siap, pelbagai saiz, pelbagai warna, senang. Sebab kalau nak ambil tempahan, kadang saya busy. Saya ada beberapa aktiviti kegiatan lain juga, bisnes lain juga selain daripada bisnes craft ni. Jadi saya